Maknya minum air mango fresh panas-panas ni. Alhamdulillah ada rezeki wapelang atau mango sikit ni. Apa lagi, kita pun buatlah air. Mula-mula kena koyak ataupun kupaslah dulu wapelang tu. Lepas tu blender je sampai lumak. Kisah guna blender Panasonic ni je. Alhamdulillah lumak elok je walau berapa tahun dah guna blender ni. Tak sah lah kan kalau ibu tak kacau guna teko kemaran ibu ni. Barulah tahan sejuk. Gila rasa fresh bila guna teko ni. Katan gula tu atas korang lah nak manis setara mana. Air tu letak sikit je sebab nanti kita nak letak isi pelan yang telah kita kisar tu. Nampak pekat tak? Barulah rasa pure dan fresh. Okey, kacau bagi rata dulu. Nanti kita letak air batu dan tambah air sikit. Tak je banyak mana yang korang nak. Apa yang pasti bila guna teko besi ni insya-Allah tahan sejuk. Air batu pun tak mudah cair. Kalau buat berbuka ni memang syok lah. Usyurkan baik korang grab satu seorang untuk bulan Ramadan ni. Barulah best minum air panas waktu bersahur dan minum air sejuk waktu berbuka. Dua-dua boleh tahan. Apa tunggu lagi, tekan beg kuning sekarang.